AI prompt untuk memudahkan anda. Sebaik record. Baru record. Okay. So, kita klik Sifu Launch ni. Kejap lagi saya bagi you all. Kenapa tak boleh klik ni? Okay. Okay. So, buat masa ni lah. Buat masa ni, saya sediakan. Hai, saya Sifu Launch. Saya akan bantu anda dalam launching tau. Okay. So, yang pertama kita akan guna yang pertama ni dulu. So, saya sediakan 4. Sebenarnya ada banyak lagi sini. Cuma dia tak keluar. Saya adjust balik nanti. Sifu, saya nak bina campaign launching. Jadi, kita akan tekan ni dulu. Kita akan tekan ni dulu. Jadi, dia akan minta maklumat terlebih dahulu. Maklumat yang diperlukan. Nama brand, nama syarikat, nama campaign launching, tema campaign launching, objektif campaign, target audience, target jualan. Okey, maklumat ni. Nombor 9 ni kena setuju je. Dan kalau ada yang you all tak tahu, you all just comment. Tak tahulah, tolong bagi idea. Just tulis je kat situ. Okey. So, untuk memudahkan tugasan, termasuk tim termasuk tim. Jadi, semua elemen-elemen perkara yang penting dalam launching, saya telah masukkan dekat sini. Cuma untuk memudahkan you all, saya sediakan satu template Word. Satu template Word. Satu template Word. Link nanti dulu. Tunggu you all dengar dulu saya explain. Sampai masa saya bagi. Dengar dulu penerangan dia. Nanti saya bagi link, you buat benda lain, tak fokus. Bagi saya explain dulu, nanti sampai masa kita bagi. Okey. Tak sabar you all ni. Okey, satu benda lah bila kita belajar ni, satu benda yang suka saya sampaikan adalah kita jaga adab belajar. Bukan maksud saya marah you ataupun bukannya saya nak you cakap you salah, cuma nak pesan saja. Bila cikgu menerangkan tu, you dengar dulu. You just comment bila disuruh. Sebab apa? Nanti cikgu tu dia hilang fokus. Dia terbaca komen nak respon. Okay. Tiba-tiba dia punya fokus tu dah lari. Okay, boleh tak izinkan saya explain sampai habis dulu? Sampai masa kita buka soalan. Sampai masa kita bagi link. Boleh ke tak boleh? Kalau boleh komen. Boleh. Kalau saya belajar pun mana-mana pun memang macam tu. Kita dengar dulu. Memang ada di antara you all ni adalah tim-tim daripada high circle. You mungkin tak biasa dengan saya, tak pernah join lagi. Jadi, sebab itu saya pesan. Sebab itu saya berpesan. Bayangkan dengar ceramah, cikgu belum habis cakap, kita dah tanya macam-macam. Sabar dulu. Supaya ada keberkatan dalam menuntut ilmu. Dan bila kita ada keberkatan, insya-Allah ilmu tu menjadi. Sebelum tu lupa nak beritahu. Disebabkan masalah teknikal tadi, boleh tak kita semua sama-sama berdoa. Berdoa dengan memulakan bacaan surah Al-Fatihah untuk majlis kita ni. Terlupa pula kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga majlis kita mendapat keberkatan, insya-Allah. Okey, so sekarang ni saya buka file Word ni. You all nampak ke file Word ni? Yang ni saya tanya boleh jawab. Yang ni boleh jawab. Nampak ke file Word ni? Okey. So saya sediakan satu file Word yang mana you all nak senang. Kalau you layan ChatGPT tu memang boleh, tapi dia jadi panjang, jadi lambat sikit. Jadi you masukkan maklumat bisnes you dekat sini. Nama brand apa? Okey, sekarang ni saya bagi satu contoh. Wise Dental Health Clinic. Okey, contoh. Nama campaign launching. The Real Brace Package sempena bulan Merdeka.
Kalau you tak tahu, you tulis je tak tahu lagi. Tolong bagi idea. Tema kempen. So dalam launching, yang pertama of course syarikat mana kan. Yang kedua nama kempen. So dalam launching kena ada nama kempen yang sesuai, yang unik, yang memberi motivation, semangat untuk kita. Mungkin nama kempen tu kita akan marketingkan ataupun mungkin sebagai internal nama projek sahaja. Terpulang. Tema. So launching kita akan wujudkan tema. Tujuan dia apa? Untuk mencipta tarikan. Contoh temanya mungkin perjuangan, mungkin tema dia perjuangan dalam Islam, bulan bulan apa tu? Aidiladha. Okey? You all nampak ke ni? Tak nampak? File Word ni nampak ke? Ada orang nampak, ada orang tak nampak. Tim Sifubat nampak ke tak? Ada orang cakap tak nampak, ada orang cakap nampak. Okay, saya cuba buka saya cuba buka. Macam mana? Okey, kita pilih tu yang pelik ni ada orang cakap nampak. Yang ni nampak tak? Nampak tak yang ni? Asal tak habaq. Okey. Kalau masalah teknikal melibatkan pelajaran boleh menyampuk Okey, yang ni Sila upload template campaign launching anda di sini dalam AI Sifu Launch ChatGPT yang telah disediakan. Nanti saya bagi. Okey. Nama company. Wise Dental Health Clinic. Yang kedua, nama campaign launching The Real Braces Package sempena Bulan Merdeka. Warna merah lah ni, warna merah. Panjang ni. Okey. Nama kempen. Jadi nama kempen ni carilah nama-nama yang unik. Kalau tak tahu minta je ChatGPT namakan. Okey. Beritahu mesej kita apa. Yang ketiga tema. Tema ni tujuan dia mencipta marketing yang menarik orang. Dia akan membantu dari segi brand awareness recall juga. Maksudnya sesuatu yang diingati, melekat dalam fikiran. Jadi bila buat launching, buatlah tema supaya dia mencipta tarikan yang kuat, ingatan yang kuat dan dia membuatkan brand kita naik. Itu tujuan dia. Mungkin kita buat robot, mungkin kita menggunakan Islamic. So cari idea tema tu, boleh cari dekat ChatGPT. Okey, kemudian objektif campaign launching. Bila kita buat launching ni, objektif mesti ada 3 hingga 5 objektif. Contohnya, naikkan sale capai 800,000. Brand awareness locality dipertingkatkan. Rebut pelanggan dari kompetitor. Contoh, rebut pelanggan dari pesaing. Apa objektif kita buat launching ni? So, 3 hingga 5 objektif. Okey, 3 hingga 5 objektif. Okey, boleh faham? Yang kelima, target audience. So, bila kita nak buat launching ni, siapa? Target audience kita tu mungkin golongan eksekutif di JB, student you, Singaporean, termasuk existing database pelanggan dan followers social media. Kita pecahkan kepada tiga kategori utama bila kita buat launching ni. Supaya kita boleh asingkan, contohnya advertising, kita boleh asingkan, message kita boleh asingkan. Message sama tapi mungkin cara penyampaiannya berbeza. Okay, 3 audien utama. Dan dari situ kita akan tahulah audien mana yang lebih sukses dalam launching ni, mana lebih kuat. Okay. Yang keenam, target revenue customer. Ni biasalah bila launching mesti target sale-nya, revenue, hasil. Net profit, customer spend berapa, jumlah customer terpulang pada you all. You boleh masukkan berapa unit nak jual. Contohnya berapa sale. Contohnya apa lagi? Profit, mungkin clearance stock. Masukkan. Yang ni nak masuk banyak pun tak ada masalah. Tapi jangan banyak sangatlah. Kita
nak fokus yang besar. So yang besar ni biasa kita letak 5 lah. 3 hingga 5. Okey, nombor 7. Apa demand yang wujud? Demand yang wujud, maksudnya you buat launching ni, adakah you lihat ada permintaan kalau you buat launching? Contoh you nak buat launching minggu depan, seminggu. Ada demand tak? Mungkin sale. Kalau sale ada demand. Kalau produk baru mungkin ada risiko. Ha. So demand tu permintaan. Okey. Permintaan yang wujud mungkin orang ada masalah pada waktu you launch tu. Keperluan orang. Mungkin masa tu orang tengah bergaji, you boleh combinekan elemen-elemen yang menunjukkan demand itu wujud. Okey. Contoh kalau siapa yang kedai emas, sekarang ni apa yang berlaku? Harga emas baru naik balik selepas jatuh. Jadi, tapi still harga lebih rendah dari yang paling tinggi sebelum ni. Emas sekarang ni, siapa beli, dia akan naik, naik, naik. Sebab ekonomi dia macam tu, graf dia macam tu sekarang ni. Demand dia mungkin melibatkan graf, kajian teknikal. Contoh. Okey? Contoh. Nombor 8, produk dan price yang terlibat. Package. Braces 7K, whitening 1.5K. Ini saya bedal lah, saya pun tak tahu. Okey? Masukkan produk apa yang terlibat dalam launching. Dalam launching, boleh libatkan tak semestinya satu produk. Mungkin produk yang kita nak launching tu satu, tapi ada produk back end dia. Kena ada produk back end, package, upselling. Kalau tak buat, rugilah. Okay? Kalau tak buat, rugi. Sebab dalam launching ni, kita nak ambil kesempatan supaya jualan kita besar. Jadi, kena buat combination produk yang mungkin disusun melalui strategi ataupun taktik sale seperti upsell, package, back end sale, cross sell, okay, dan sebagainya. Okay, nombor 9, apa offer kita nak sediakan dalam launching? Contohnya, early bird offer, siapa beli awal 20%. Ada package khas student, ada combo, apa offer? Tawaran istimewa. Mungkin ada gift. Mungkin kita tak potong harga, tapi mungkin kita bagi gift. Okay? Boleh? Jangan banyak sangat. Offer tak boleh banyak sangat. Maksimum 5, terbaik 3. Kalau dalam satu-satu produk lah. Okay, dalam satu produk jangan bagi terlalu banyak offer. 3 hingga 5 sahaja. Kalau terlalu banyak, cabaran dia adalah orang tak fokus. Orang hilang fokus. Nombor 8, time dan fasa launching. So, dalam launching, kita ada 5 fasa utama. Prospecting. Prospecting ni maksudnya kita nak dapatkan orang dulu. Belum launching lagi ni, dapatkan orang. Panaskan orang, warm up dulu. Ada database, warm up, engage dulu. Supaya bila kita launching nanti senang. Contohnya dekat sini 1 minggu. Kalau projek baru mungkin kita ambil masa lama sikit, sebulan. Contoh. Kalau bisnes dah jalan, seminggu, okey. Seeding 2 minggu sebagai contoh. Bus 7 days. Ini kalau kedai offline sebab ini klinik. Jadi klinik dia memerlukan 7 hingga 10 hari pemberitahuan bahawa dia ada event launching, ada launching tu supaya orang get ready. Okay, kalau fashion biasanya 2 hari pun boleh. 1 hari pun boleh. Launching. Kalau seeding ni maksudnya kita educate orang. Maksudnya educate orang tentang apa yang kita lancarkan, apa value kita, apa testimoni kita yang menunjukkan trust, siapa yang dah beli dengan kita, bagaimana kita boleh selesaikan masalah orang. Dan kita juga tunjuk behind the scene, apa yang sedang berlaku. Mungkin review awal produk dan sebagainya. Bus. Bus ni kalau dalam filem seperti trailer. Trailer filem. Dia adalah bising, kasih bising. Nantikan Sabtu ini. Contoh, nantikan Sabtu ini. Nantikan Sabtu depan akan dilancarkan bla bla bla. Itu maksudnya adalah bus. Masa bus ni lah kita bagi tahu kita punya offer yang mencipta tarikan untuk orang. Orang tak sabar nak dapatkan. Dan pada masa ini jugalah boleh ambil early bird offer, pre-order semasa bus ni untuk menjamin launching kita tu lebih cepat dapat target sale-nya. Kalau kita event, kita ni service, kita boleh buat early bird offer, RSVP awal, confirmation awal, depo dan sebagainya. So, boleh masukkan dalam nombor 9.
Kalau ada depo, ada early bird offer, boleh masukkan kat sini. Okey, nombor 9, sale channel. Maksudnya kalau launching kita ni, sale channel, sale point. Contoh sale channel tu saluran jualan kita. Kita nak dapat pelanggan tu dari mana? Ada klinik, ada community di sekolah, taman, di universiti, tim sale online yang akan buat ad, collaboration, panel factory company. Ada orang kalau projek besar sampai 12 sale channel pun ada. You all 3 hingga 5 cukup lah. Fokus. 3 hingga 5. Minimum 3. Contohnya West Dental Health Care tadi. West Dental Health ni. Klinik gigi. Okey, klinik dia. Sale channel. Dia akan dapat pelanggan dari klinik. Dari community point. Sekolah. Universiti. Taman. Kemudian WhatsApp. Melalui WhatsApp. Team sale. Collaboration melalui deal dengan 3 company khas, 3 company yang besar. Contoh 5 panel factory. So tentukan dan berapa jumlah dia. Ini adalah contoh collaboration, team sale online, community adalah sale channel. Sale point yang ni. Ni sale point. Sale point. Okay, nombor 10. You kena clear 10 apa platform stage ataupun tempat you nak cari orang tu, you nak menjual, you nak buat marketing tu kat mana. Contoh kat sini Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, website blog, outlet, community point, collab company, influencer platform, locality page viral, YouTube, SMS. Apa platform you nak gunakan? Jangan guna satu saja, nanti you lemah. Tak kuat. Platform ni boleh banyak, tapi mana yang paling utama? Biasa 3 hingga 5 yang paling utama. Saya cadangkan guna yang lain-lain juga. Guna yang lain-lain juga, tapi yang kita fokuskan 3 hingga 5. Okey. Nombor 11. Strategi utama dalam launching. You guna Facebook, Instagram, collaboration, influencer semua. Selebriti ke. Okey, apa strategi you nak guna? Content marketing ni kira wajib lah. Wajib. Semua fasa, semua platform you nak buat content marketing. Katakan you guna influencer marketing. Influencer marketing. You juga buat advertising. Contohnya West Dental ni memang dia buat advertising. Content dia buat, influencer buat, advertising buat. Collaboration partner announcement, database marketing sebab ada database kan, sistem CRM, broadcasting, event sponsorship. Masukkan semua strategi utama. Strategi utama. Mungkin yang fokus besarnya yang mana? Mungkin yang ni, 3. Mungkin 5 yang utama. Okey? Kita fokus biasanya 3 hingga 5 yang paling kuat. Yang lain tu backup saja. Selepas selesai yang utama, kita gunakan yang kecil. Okey, kemudian tactical 12. Tactical plan jika perlu. Maksudnya, biasanya kadang-kadang kita buat launching ni, apa yang kita buat tak jadi. Jadi kita perlukan tactical. Sesuatu yang ad hoc untuk support. Mungkin support ketidakberjayaan ataupun tidak memenuhi target. Contoh. Ataupun support nak optimize untuk tujuan optimize. Biasanya tactical ni digunakan sekiranya tak capai target ataupun tak memenuhi plan kita. Tak ikut plan. Jadi perlukan taktik. Satu lagi dah capai tapi dia laju cepat. Jadi kita perlu ada taktik untuk optimizekan dia. Tim yang terlibat, you masukkanlah siapa yang terlibat. Dalam kes ni, sebab dia mungkin launching besar, dia libatkan semua. Okey, boleh faham? Boleh faham Kalau faham, cuba komen. Faham. Saya faham. Boleh. Boleh komen sekarang ni. You all boleh komen. Okey, faham. Ada yang tak jelas tak dekat elemen-elemen ni? Saya rasa tak payahlah. Sebab kita nak guna AI terus. Lepas guna AI, baru you all tanya. Sale channel maksudnya saluran jualan. Ada kawan kita tanya. Sale channel tu maksudnya jualan tu datang dari channel mana? Saluran mana? Saluran.
Contohnya team sale. Kita dapat pelanggan dari orang yang kita buat advertising, masuk ke WhatsApp, okay, ataupun call, kita closing. Itu sales channel one. Ada orang disebabkan kita buat advertising, dia datang kedai. Dia datang kedai, dia walk in, dia tanya terus. Okay, dua sales channel. Yang ketiga, mungkin kita buat collaboration dengan masjid. Dengan masjid, bila kita pergi dekat masjid tu, buat sponsor. So dari situ kita buka booth, buka booth ke, buat inspection free. Dari situ dapat database yang setuju nak datang klinik. Itu tiga sales channel. Nampak tak? Mungkin yang keempat, kita pergi dekat company-company, team sale kita pergi, presentation, closing. Ya, Jadi ya. dapat. Tolong, Masuk Zoom, tolong masuk sound, malam tu. sound, sound. Oh, nak masuk lagi. Kelas. Tim Sifubat, tolong. Sebab itu tim Sifubat, saya cakap. Macam mana? Aku nak pinjam gambar. Halo, 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 halo. Kau punya karakter. Aku tak ingat dulu kita orang design dekat mana. Sebab dulu Nina memang ada bagi kita example. Tim urus Ini minta mute kan. mana tu? Atas tu. Semua design-design ni. Tim Sifubat, tolong cepat. Dia buat Nina. Kasih officer. Problem Ada saya officer. brand design dia. Astagfirullahaladzim. Jadi kita orang yang buat. Bukan Tolong komen you all. Tolong mute. kita orang sendiri. Jadi dia terganggu. Okey, sekarang ni dengar tak suara saya? Tim Sifubat minta alert, minta alert tim Sifubat. Tolong mutekan orang lain. Saya je on. Guna kaedah apa tu? Approval. Baru tahu kan bila handle sendiri kan. Okey, sekarang ni jangan tekan button unmute ya. Nanti terganggu, minta maaf. Nanti terganggu kawan-kawan kita yang lain ni nak belajar. Mungkin dia automatik kan tertekan ke. Kadang-kadang sistem Zoom ni macam tu. Okey, sekarang ni saya buka AI. Saya buka AI. Okey, sekarang ni saya nak buka AI untuk you all. Boleh kita sambung AI kita? Okey. Kita akan gunakan AI. Yang ni saya nak bagi you all link dulu. Saya nak bagi you all link dulu. Okey, saya nak bagi you all link dulu. Dekat ruangan komen standby Dekat ruangan komen. Okey. Saya bagi sekarang dekat ruangan komen standby You ambil link yang saya bagi dekat ruangan komen. Okey. Bagi satu je benda yang sama tu. Copy dulu, simpan atau buka dekat komputer lain. Dah dapat tak? Dekat ruangan komen. Dekat ruangan komen dah dapat ke? Copy copy. Okey. Siapa dah dapat? Siapa dah copy? Siapa dah copy dekat ruangan komen, saya ada bagi link. Yang mana link itu adalah AI ChatGPT. You all boleh komen ke? Cuba komen sikit. Dapat ini link dia sama je. Link sama. Boleh buka dekat laptop lain ke? Dia boleh terus buka je tu. Dia chat GPT. Okey, saya tunjukkan Saya tunjukkan paparan dia. Mana dia? Okey. Nampak ke skrin saya ni? Adakah you all nampak skrin saya sekarang ni? Okey, nampak. Alhamdulillah. So, ni Sifu Launch. So, kita klik. Yang pertama, kita nak buat launch plan
plan campaign launching dulu. Saya nak bina plan campaign launching. Launching campaign plan, bahasa Inggerisnya. Kita tekan, kita tekan, dia minta lah. Bagus, untuk saya bantu siapkan proposal launching plan yang lengkap, profesional dan terstruktur. Saya perlukan beberapa maklumat penting dahulu. Sila masukkan info berikut. Okey. You nak jawab satu-satu boleh, tapi apa kata you guna je template yang saya bagi tadi. Word tadi. Okey. Saya uploadkan file maklumat awak minta ni. Tengok betul-betul tau. Ni cakap je apa saja. Jangan miss. Semua tu penting. Okey. Saya pun tekan. Ah. Kalau kita type sesuatu pun boleh. Jawab soalan dia sesuatu pun boleh. Tapi saya nak mudahkan you all. Nampak ni, dia terus ambil. Maklumat lengkap campaign launching. Okey. Perjuangan Dalam Islam, Arab Team, sale 800,000, target audience. Senang sikit. Cepat. Lengkap, you takkan miss. Betul tak? Ha. Tim terlibat semua jabatan. Okey. Sekarang ni, dia tanya kita. Saya akan mula fasa 1, prospecting. Okey. Saya nak plan launching penuh terlebih dahulu. Ini mungkin saya kena adjust sikit sebab dia minta prospecting dulu. Nanti dulu saya explain dulu. Nanti ada masalah apa semua nanti. Okey, tengok Ada yang dah boleh buka ke? Ada yang boleh buka link saya bagi? Siapa yang boleh buka cuba komen. Siapa yang tak boleh buka pun komen juga. Wahidah boleh. Boleh. Jadi kalau siapa tak boleh tu cuba guna browser tertentu ke? Browser lain, cuba guna komputer lain ke? Alhamdulillah boleh. Okay, you all tengok skrin saya Tengok skrin saya. Plan campaign launching penuh. The Real Braces Package by Wise Dental Health Clinic. Okay, pengenalan. Campaign ini bertujuan melancarkan pakej rawatan premium. Ini dia buat ayat dia lah. Okay. Objective campaign. Okay. Dia beritahu kat sini. Sebab apa yang dikeluarkan ni, plan yang dikeluarkan ni berdasarkan input kita tadi. Input kita. Tingkatkan brand awareness. Dia pun bagilah dapatkan pelanggan baru. Kita letak yang utama saja dan dia akan keluar KPI yang sesuai. Sebab itu penting masukkan maklumat tadi. Okey, kemudian bajet, alokasi kewangan, komponen. Okey, berapa? 57,000. Contoh kat sini 57,000 sebab saya dah setkan dalam maklumat tu berapa bajet dia. Kalau tak ada, you masukkan. Macam saya ajar sebelum ni lah, jangan lebih target. Jangan lebih daripada bajet 5% ke 10% ke keseluruhan. Okey, ini adalah nombor 4, durasi ataupun fasa launching. Prospecting 1 minggu. Dia bagi terus tarikhnya bila. Okey. You boleh beritahulah you nak start bila, nanti dia tolong susunkan. Okey. Kemudian platform. Platform strategi berdasarkan platform strategi utama action plan. Cuma kat sini dia panjang. Jadi dia akan buat secara berasingan. Dia boleh masukkan sini. Cuma dekat sini dia macam limited kan. Jadi kita buat asing. Okey. Senarai team launching. Okey. Siapa yang terlibat nanti? Dia cadangkanlah. Dia cadangkan. Okey, fungsi apa tim, tool, sistem yang terlibat. Okey, dia cadangkan. Penilaian risiko. Jadi kita masukkan penilaian risiko. Backup plannya apa? Add tak perform. Okey, sistem crash dan sebagainya. Okey. So sekarang ni baru kita pergi detail. Pergi detail. Okey, macam ni dia punya file tu. Okey. Teruskan detail.
Sebab launching ni dia sangat panjang, detail. Sebab itu dia asingkan. Kalau saya gabungkan dalam satu file saja, dia menjadi kurang lengkap. Kurang lengkap. Kurang lengkap. Dia satu-satu supaya you all faham. Okay. Fasa 1, prospecting. Baru dia detail. Prospecting. Fasa ini bertujuan untuk mengenal dan menarik perhatian awal dari audiens sasaran dengan kandungan nilai bla 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 bla. Based on pentingnya penjagaan gigi serta kelebihan The Real Braces Package. 1 Ogos hingga 7 Ogos. Apa platform dia? Facebook page. Strategi dia apa? Educate. Post harian, tip kesihatan gigi, risk testimoni ringkas. So targetnya reach 50k per week. Ini contohlah kalau rendah. Sebab you mungkin audien yang tertumpu, boleh kecilkan. Ataupun macam sikit sangat ni. Ubah, tak ada masalah. So dekat sini juga, tujuan dia ada elemen psikologi. Dalam launching, antara yang sangat penting adalah psikologi. Psikologi launching. Jadi setiap strategi akan ada dia punya elemen psikologi. Apa elemen psikologi yang diwujudkan? Ini berdasarkan psikologi yang penting dalam launching, iaitu race last. Race last. Ada T sebenarnya. R, reciprocal. A, anticipation, buat orang ternanti-nanti. C, community, menunjukkan ramai orang supaya ada FOMO. Okay. E, event and ritual. Ada event and ritual. C, race last. Ni salah eja ni. Race last. L, likability, buat orang suka. A, authority, buat orang, maksudnya kita ni berkuasa. Nampak kita ni dipercayai. S, social proof. Dan S yang terakhir adalah scarcity. Alright. Contoh Facebook page, Instagram. Dia cadangkanlah apa yang kena buat. Kalau Facebook, buat ni, buat ni, buat ni. Okay, kalau IG, dia cakap buat story Q&A. Poster Merdeka Braces, hashtag. Okay. TikTok, okay, video pendek, kenapa gigi tak align. Setiap hari dia suruh buat kenapa gigi tak align 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, dia bagi idea. 5K, dia punya KPI 5K per video. Setuju tak? Wise Dental, setuju tak 5K? Tak puas hati? Okey, saya nak 10K per video. Dia cakaplah 5K average. Okey, engagement rate 5%. Okey. Seterusnya, Telegram, community seeding, broadcast artikel gigi, testimoni lama. 100 open setiap broadcast. So, ini KPI setiap strategi yang kita buat tu. Kita monitor per satu-satu tu, senang sikit. Kalau kira total tu jadi susah sebab kita nak fokus yang besar saja. Okey, blog, Google Web, SEO awareness, artikel blog, 5 tanda perlu anda braces sekarang, 200 unique view, trust. Okey, broadcast WhatsApp, pandai-pandailah baca ni. Tak apa, boleh detailkan lagi. Okey, dia bagi tactical backup. Jika konten tak dapat hasilkan engagement, segera adjust waktu posting, guna konten semula dari testimoni. Testimoni jadi konten. Jika broadcast kurang respon, bla bla bla. Maksudnya, bila you dah jalankan you punya plan launching nanti, ada masalah, you boleh tanya terus kat sini. Saya dah buat dah yang ni, tak dapat sambutan. Apa taktik saya kena buat? Boleh tanya terus. Dia akan terus bagi jawapan. Kita nak update apa yang kita dah buat pun boleh juga kat sini. Okey, dekat sini macam mana kita nak guna elemen-elemen psikologi, authority. Kita guna fakta kesihatan. Jadi dalam konten kita, dalam launching kita, dalam live kita kena guna fakta, banyak fakta. Pandangan doktor, suara doktor perlu digunakan supaya kita ni nampak berkuasa, authority. Dia senang. Bila ada authority, dia senang pengaruh orang. Psikologi dalam launching. Community. Community ni maksudnya kita nak tunjukkan ramai orang. Sebab dia ada FOMO. Sebab dah ramai orang join, kenapa kita tak join? Boleh detailkan lagi. Contoh guna perkataan ramai, statistik. Okey, tunjukkan banyak komen dan banyak lagi. Trust. Mungkin bukti-bukti. Testimoni, sharing, proses.
So, boleh detailkan lagi ni. Boleh detailkan lagi. Okey, tolong adjust saya punya content sepanjang launching ni bagi setiap fasa, tapi masukkan elemen race last. Social proof. Okey, anticipation dan sebagainya. Boleh detailkan lagi. Okey, siapa tim yang terlibat? Dia ulang balik ni. Okey, itu baru satu. So far boleh dapat tak? Boleh dapat tak dari bahagian satu ni? Prospecting ni boleh detail lagi. Saya tak puas hati. Jangan terus terima. Macam tak lengkap. Tak practicable. Tahu nak eja. Tolong adjust. Lebih sharp. Lebih best. Masukkan juga. Okey. Tolong jangan terus terima bila you dah siap satu ni, jangan terus terima. You kena komplain, komen walaupun bagus cakap tak bagus. Supaya dia buat lebih baik. Dia buat lagi detail. Kerja kita jadi senang, tak tertinggal. Nampak ni dia lebih detail lagi. Lebih detail, tingkatkan cash flow bulanan, collect 50% daripada 300 pelanggan. Sebab objektif dia nak tingkatkan cash flow. Sebab itu jangan miss you punya objektif. Okey, bajet. Kalau bajet tak kena, boleh komen dekat dia. You nak adjust, you komen je kat sini. Dia akan adjust dari awal balik. Tu yang bagusnya. Mana yang tak kena, you komen, you complain, dia akan adjust dari awal. Jadi, dia akan lebih synchronize. Okey, kat sini saya masuk branding. Prospecting ni saya nak kuatkan branding. So, saya masukkan sekali. Brand, Arab Modern, okey. Kalau tak setuju, adjust. Kalau you ada data branding sebelum ni, brand guideline, you upload kat sini. Upload supaya you punya content apa semua tu dia lebih ikut brand. Okey, tempo 1 Ogos. Okey, kat sini dia bagi detail lagi selepas kita komplain dia tadi. Educational branding. Okey, satu post tip, satu branding visual testimonies. Risk 10K. Alright. Algeria satu kali story highlight Arab team code. Nampak dia adjust ikut tema. Tadi mungkin dia tak masukkan lagi. Jadi bila kita komplain, dia masukkan tema tu. Kalau mana yang you rasa tak kena, you komplain kat dia. Kat seafood launch ni, dia akan adjust. Boleh tak? Boleh? Tindakan khas harian. Okey. Tindakan backup. Okey. Content buffer. Content reserve disiapkan awal. Jika view rendah, boost content tertentu ikut timing tertinggi. Ini dia detail lagi. Okey? Boleh so far? Kalau boleh, cuba komen. Boleh, boleh. Okey, apa pandangan you all? Apa perasaan you all bila nak buat launching nanti ada benda ni? Cuba komen. Lepas komen, baru saya pergi ke bahagian nombor 2. Lepas habis semua ni, kita minta dia masukkan dalam satu planning besar. Okey, boleh komen ke? Boleh komen? Sekarang ni saya minta anda untuk komen. Sekarang ni sangkut sebenarnya. Line okey ke ni? Halo, 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 halo. Aku cakap seorang-seorang. Okey, seorang je hidup. Lagi? Okey, Arfa. Lagi? Okey. Banyak sikit komen. Okey. Okey, Prestige Khalifah dia tanya, untuk link Sifu bagi ni, boleh guna terus untuk generate launching? Yes, boleh. Terus boleh buat. Best ke? Best gila. Best ke? Best gila. Kalau dia tak kena, buat tak kena apa semua, you marah dia. You marah dia. Best gila kan? Tunggu hasil akhir nanti. Kita ada masa lagi. Okey. Sekarang ni,
Contoh kan dekat sini kan. You kalau you nak minta, okay, bagi action plan detail untuk prospecting. Gunakan ayat-ayat yang saya bagi ni. Macam ayat-ayat saya bagi ni kan. Okey, ni ambil gambar ni, ambil gambar. Saya tak puati macam tak lengkap. Masukkan apa komplain you. You boleh masukkan apa benda you nak masuk ataupun limitation masalah. Saya nak buat launching ni tapi saya takut tim saya tak cukup. Nanti dia akan adjust you punya launching tu mengikut you punya concern, you punya isu ataupun you punya halangan. Contoh, stok saya tak banyak, stok sampai bila? Masuk itu halangan-halangan tu. Jadi, dia akan designkan you punya launching campaign tu mengikut you punya kemampuan. Halangan. Okey, boleh faham ya? Masukkan halangan. Satu, masukkan rasa tak puas hati, jangan terus terima. Supaya dia buat lebih baik. Boleh sampai 3 kali cukup lah. Jangan sampai 10 kali, stres dia. Okey? Jangan sampai 10 kali. 3 kali dah cukup lah. Lepas tu, masukkan elemen seperti cabaran kita, halangan kita, kemampuan kita. Dia akan lebih cantik lah. Okey. Jadi sekarang ni, saya nak action plan. Action plan tu maksud tindakan ikut kalender. Hari pertama buat apa? Nampak ni? Hari pertama nak buat apa? Buat cantik-cantik lah. Okey, dalam table. Ada orang suka table. Ada orang dia suka karangan. Macam ni. Komplain je kat dia. Dia buat kerja. Kita bayar dia. Gaji dia ni mahal. RM100 sebulan. 10 kali ganda lagi mahal daripada you all. 20 kali ganda. Tapi dia punya bijak tu. Nampak ni? 1 Ogos. Apa kena buat? Ni dia tengah loading. 2 Ogos. Apa kena buat? Senang ke? Sangat senang. Nampak ni? 1 Ogos. Apa kita kena buat? Facebook buat apa? Instagram buat apa? TikTok buat apa? WhatsApp buat apa? Telegram buat apa? Blog buat apa? Jenis konten apa? Action plan apa? KPI-nya apa? Psikologi apa yang wujud? Ni dia tengah loading lah. Dia malas. Dapat tak? Okey, sekarang ni kita nak pergi yang kedua pula. Okey, bila you dah habis buat, you type macam ni. Sila update memory. Supaya apa yang you buat tu dia recordkan, dia simpan dalam you punya ChatGPT. Sila update memory. Kalau tidak, kena ulang-ulang banyak kali nanti. Okey, dia dah update. Boleh? Keyword saya ni penting. Sila update memory. Sila update memory. Okey, kemudian okey. Dia tanya sambung fasa 2. Okey. Let's go. Fasa 2. Okey, minum kopi dulu. Minum kopi. Baca. Diulang balik kat sini. Tapi tak apa. Ini untuk seeding. Nanti kita minta combination semua. Fasa prospecting seperti sebelum ni. Seeding pula. Seeding untuk bina. Okey. Focus strategy. Relationship marketing. Brand associate. Influencer seeding. Engagement community. Tak okey lagi tambah. Tak ada masalah. Tarikhnya 8-21 Ogos. Facebook apa kena buat? Tiba you tak puas hati, takkan satu je, bagi idea lebih sikit dekat Facebook. Komen je kat dia, nanti dia buat. Dia dah bagi ni, Telegram apa. Okey, tindakan khas harian. 2 konten testimoni video pelanggan sehari. 3 influencer post minggu. Jika engagement rendah, boost late. Okey, kita kena main live. Repost konten berprestasi.
Oh, bestnya buat launching sekarang ni. Betul tak? Sangat best sekarang ni. Kalau saya dulu 2 minggu nak prepare. 2 minggu. You all biasa berapa lama prepare plan launching? Cuba komen nak tahu sikit. Kalau nak launching biasa prepare berapa lama? Komen, komen, komen. Saya nak tengok. Seminggu ke, 2 minggu ke, sebulan ke. Biasanya siapa tak komen, orang cakap pendek umur. Kita nak tengok siapa yang panjang umur. Oh, ramai pendek umur. Oh, tengok dekat TV. Patutlah tim Noor Arfa tengok kat TV. Tak boleh nak tekan. 2 minggu. Okey, Dira Spa 2 minggu. Bertahun. Melampau tu bertahun tu. 3 minggu. Jadi lepas ni buat sehari je. Sehari settle. Buat sejam je. Buat sejam je. Tapi kita nak revise-revise tu bolehlah pergi ke 3 jam, maksimum 5 jam. Saya bagi masa maksimum 5 jam. Okey. Kita teruskan. Okey. Okey. Macam biasa, komen apa? Jangan terus setuju. Teruklah kau ni. Buatlah betul-betul. Proper. Senang implement. Impact besar. Aku ni dah lah sale. Masalah kita. Tengah slow. Kos. Bajet iklan tak tinggi. Follower tak kuat. Tolong ya. Aku bukan marah. Aku stres je. Ha. Masukkan perasaan kita tu. Barulah dia buat betul-betul. Terima kasih, jujur aku faham. Sangat tekanan bila sales slow, bajet ketat, reach pun tak kuat. Kita tak boleh guna cara bakar duit macam brand besar. Untuk seeding aku akan betulkan lah. Lebih praktikal, lebih bajet rendah, impact tinggi, fokus organic reach, community power, trust building. Okay. Ni versi adjusted. Buat follow kena percaya, bukan sekadar nampak. Buat emotional. Okay. Dia bagi baru. Disuruh buat storytelling, poll. Kenapa? Benda-benda yang jimat kos ni. Siapa kena buat tu? Bina trust, social proof. Okey. Hari 5 kena buat apa? Strategi. Bajet rendah. Facebook apa? Backup plan apa? Puji pula dia. Baguslah kau ni. Ni aku sayang. Okey, sekarang bina action plan. Apa pula call ni? Sekejap ya, ada orang call. Hello. Tak ada. Dia buat dah. Mana tadi? Dia tengah buat ni. Dia buat. Inilah detail dia. Kisah doktor, kenapa saya mulakan klinik ini? Ini tujuan organic reach tinggi supaya kita tak bergantung pada cost ad terlalu tinggi. Dia cadangkan. Katakanlah you tak puas hati. Saya ni rekod paling tinggi. Belum ni banyak guna ad. Saya power tau. FB ad, TikTok ad. So, lebihkan ke situ. Masukkan input-input you all. Macam you all bercakap lah. Macam you all bercakap. Supaya dia adjust. Nampak kita nak adjust tu. Complain je dia adjust. Complain je dia adjust. Senang. Complain je dia adjust. Dia adjust. Add. Ni fasa 3 Fasa 3. Saya minta fasa 2 tadi. Ni dah masuk fasa 3. You buatlah sampai habis. Okey, saya try pergi fasa ke-4 Ni bas. Bas. Fasa 4 pula lah. Launching.
Pap, dia buat. Dia ulang balik info-info kita tadi supaya kita tak terlepas pandang. Okey, opening. Dekat launching, kita bahagi kepada tiga bahagian. Part 1, launching, phase 4, launching, part 1, opening launching. Maksudnya peringkat awal launching tu. Maksudnya telah bermula launching tu. Jadi apa kena buat? Part 2, mid launching. Jadi saya dah setkan dekat sini. Nanti saya adjust lagi supaya dia lagi sharp lagi ya. Final calling, ni saat akhir. Ni saat akhir. Okey. Macam biasa komen tak best lah. Tak best. Buat betul-betul. Mesti berjaya. 90% stok target dah capai. Masa part 2 launching. Komen dulu. Jangan terus terima. Boleh sampai 3 kali. Supaya dia buat lagi power. Dia lagi power. Okey. Ni dia beritahu dah. FB, IG, WhatsApp, Telegram. Mana platform yang tak ada tu, masukkan balik. Dia beritahu ayat apa. Itu tak apa. Yang ni boleh kemudian. Nak detail-detail dia ni, yang ni you all nampak ni lebih pada planning, strategic planning. Lebih pada strategic planning. Okay. Katakan dah setuju ni. Okay, proceed. Fasa 5. Buat satu-satu. Jadi you review tu saya cadangkan buat satu-satu based on fasa. Dah settle fasa 1 pergi fasa 2 supaya dia dah sharp dah. Dia dah sharp. Dia lebih tepat, dah advance. Okey, ni fasa 2. Ini fasa 5. Okey, dah set dia 2 hari je. Okey, dia dah beritahu dah apa kena buat. Dia dah beritahu apa yang kena buat. Okey, SOP backup. Okey, katakan yang ni saya terima lah. Saya dah setuju. Okey. Settle semua. Sekarang ni sediakan proposal launching penuh dari awal lagi. Fasa 1 sampai fasa 5. Update memori tu. Update memori tahu. Satu cara kalau dia tak keluar detail kat sini nanti you copy lah satu-satu. Tapi sebenarnya boleh buat. Okey, jadi sekarang ni saya nak dia combine semua sekali. Dia combine semua sekali. Okey. Kita tengok dia combine Oh, dia tak combine ke? Okey, dah ada. Okey. Prospecting, nampak dia combine. Seeding, combine. Okey. Combine. Saya nak tengok action plan dia buat tak? Macam tadi kita buat ada, sekarang ni tak ada. Bagi action plan detail semua fasa. Sebab dia panjang sangat kot kat sini. Nanti saya update lagi kalau dia boleh combine semua. Yang ni senang. Action plan, prospecting, action plan, seeding, action plan, bus, action plan, launching. Okey. Mungkin dia nak combine semua tu terlalu panjang. Jadi satu cara kita ambil satu-satu lah.
Ambil satu-satu. Ataupun buat macam ni. Okey. Dapat tak? So, siaplah you punya campaign launching. Katakan nak detail pula kan? Detail. Nak technical pula. Technical. Okey. Contoh Sepatutnya dia ada kat bawah ni. Ni nampak ni. Semua dah lengkap. Okey, sekarang ni dia nak tanya. Dia tanya kita apa tambahan kita nak buat. Okey. You boleh copy satu-satu action plan. Contoh setiap action plan ni you nak fokus pembuatan dia. Contohnya kita nak buat bas bas. Okey, bas. Katakan saya nak ambil satu perkara lah. Bas. Okey. Saya nak fokus bas. Saya nak buat video promo teaser bersama konsep launching. Bagi 5 idea design mengikut tema launching ini beserta prompt. Maksudnya dari apa yang kita buat ni boleh tanya satu-satu. Copywriting ke, video trailer ke, design ke. Faham tak? Sebab dia dah ada konsep penuh dah tu. Sekarang ni, okey, dia bagi idea. Saya pun buka lah Image FX. Katakan saya buka Image FX. You nak design, you nampak ke saya punya Image FX ni ke tak nampak? Tidak, saya buka barulah. Saya buka baru. Rasa nampak rasanya kan? Contoh, nampak kan? Nampak saya punya Image FX ni? Kalau nampak, komen nampak. Okey, nampak kita copy saja. Kita design terus. Kita nak buat video ke, kita guna AI semua ni. Okey, dulu saya tak berani senyum. Apa susah-susah? Okey, ini sebab Islamik kan, jadi dia bagilah idea ni. Ni. Ini tak wujudnya manusia ni semua tak wujud ni. Tak payah nak cari model nak shoot. Mana senyuman paling you nak guna? Mungkin confident Malay. Okey, saya guna prompt kedua, cari design. Jadi designer pun jadi laju. Nak buat video guna pula Kling AI sebagai contoh. Kling. Ni, okey ni Melayu. Macam muka siapa lah ni. Cantik tak design dia? Boleh buat video komersial. Okey, kemudian buka Kling. Nak buat video kan? Kling. Tapi saya tak nak buka lah. You all nanti belajar sendiri lah. Ataupun sesi lain. Sesi lain. Sesi lain. Ni lelaki pula ni. Geng Johor. Okey tak Mamat ni? Sebelum, selepas. Tak kena design ni. Okey, kita cari. Senyum adalah ibadah. Pukul berapa dah ni? 10.48. Pukul 11 kita habis Pukul 11 kita habis. Okey. Kalau you ada produk, contohnya you ada produknya, tapi you tak ada nak jimatkan kos kan, model, contohnya event, venue. Jadi you gunalah AI.
Okey, AI, image FX boleh. You boleh gunakan Kling. Kling boleh buat video. Kling boleh buat video. Okey. Ini design dia tadi. Tapi kena tengoklah takut dia tulis apa ni. Kena padamkan. Kalau tak kena. Muka Melayu ke tak ni? Okey, ni muka Melayu. Buat marketing ni, tiba awek ni bercakap. Tak terkejut orang. Guna pula AI yang seterusnya. Okey, AI yang seterusnya iaitu Heijen ataupun Kling. Nak saya buka Kling ke? Okey, saya buka Kling Kling. Nampak skrin saya? Macam smart baru ni lah saya buat AI ni. Ni. Katakan nak buat video trailer. Ni gunakan gambar. Nak sound semua ada kat sini. Ini 100% AI Ini semua 100% AI. Contoh kelas baru ni kat Sabah. Gambar yang kita dapat tu kita buat kat sini Saya cakap orang ni terbang, dia pun terbang. Contohnya nak buat design tudung kan, nak baju-baju. Jari bergerak sambil menunjukkan kualiti produk. Nampak semua AI ni cuma jalan ke belakang pula. Okey, jadi macam kita nak buat video-video semua guna AI. Kalau you nak buat launching pun boleh guna AI yang saya berikan Saya ada AI yang lain, High Circle dah dapat kan? Okey. Untuk you all ada AI yang saya dah sediakan. Contohnya dekat sini, dekat tepi ni ada banyak ni. You nak buat marketing. Marketing ada dekat sini. Marketing. You nak buat konten. Contoh, you dapat idea konten launching. Okey, masukkan kat sini pun boleh. Masukkan maklumat kat sini. Contoh, contoh. Okey. Buatkan idea konten 30 hari launching saya mengikut fasa. Refer file attach. Okey. Okay, dia ambil maklumat tadi. Tak adalah kita nak type dari awal. Dia bagi idea konten 30 hari. Contoh. Dia bagi hari pertama apa, hari kedua apa, hari tiga. Ni untuk konten lah. So, guna juga Sifu Mak combine dengan Sifu Launch. Kami turun padang kampus. Mana? Okey. Ni. 30 hari idea settle kat sini. Atau nak buat detail satu-satu. Okey. Day one. Tulis je day one. Okey. Teaser Merdeka Launch. Okey. Tujuan dia apa? Detail content. Copywriting headline dia. Hooking dia apa? Hooking, storyboard. Footage dia apa? Dia nak cadangkan, nak shoot macam mana? Malah nak shoot, guna prompt. Siap bagi prompt ni. Okey, bagi script VO. Maksudnya setiap hari, day 1, day 2, day 3, kita boleh detailkan dia. So, sebab itu penting file tadi kan? File tadi. File tadi. Script day 1, day 2. Okey. Dia nak bagi audio. Okey, buat. Kok suka kau. Kita malas kan? Suruh dia. Suka kau lah. Okey, saya bagi file. Kat sini boleh buat ke sekarang ni? Voice. Okey, dia dah bagi dah. Belum lagi. Dia dah bagi dah ni. Voice over. Betul ke? Try dengar jap.
Tak ada pun suara. Oh, ayat je. BO saja Yang ni, you nak buat lagu, pergi dekat launching ada lagu, buka Suno. Launching kan, kita nak dia unik, buat lagu sekali, buka Suno. Suno. Okey, contohnya tadi kan. Okey. Aku nak buat lagu untuk launching ni. Konsep Arab, Islamik. Tolong bagi lirik. Lebihkan chorus. Penyanyi lelaki. Suara macam Al-Amir. Okey. Tajuk lagu Perjuangan Senyuman. Tak tak best lah tajuk kau. Marah dia. Okey. Jadi senyumku jihadku. Nombor 4. Buat apa fikir zaman sekarang rugi fikir lama-lama. Tugas kita sekarang ni validate saja. Siap lagu lah. Orang lain 2 bulan nak tulis lirik. Kita 2 saat. Okey, kopi. Tak habis lagi. Panjang pula lagunya. Kopi pergi kepada Suno. Tak ingat password. Tak boleh nak buat lah. Try sekejap. Suno. Apalah yang technical AI ni, mungkin kita buat sesi tambahan lah. Siapa nak? Kita buat sesi tambahan, mungkin minggu depan ke. Saya nak lepas ni setiap minggu saya buat sesi, boleh tak? Setiap minggu kita buat sesi. So, ada yang you all join, ada yang apa tu? Oh, saya tak boleh masuk lah. Saya tak ingat password. Kita buat sesi lain lah nanti, sesi lain. Yang penting you faham konsep dia, bagaimana AI ni memudahkan segala tugasan you all. Okey, kita kembali ke asal. Saya pun dah tak tahu dah tekan mana. Okey. So far bagaimana? Adakah you rasa you boleh buat launching dengan lebih baik lepas ni? InsyaAllah. Nanti saya akan bagi file. Mungkin saya kena bagi dekat tim saya dulu. File template tadi kan, supaya you senang nak buat. Supaya you senang nak buat dan macam mana nak bagi Boleh upload info ke kat sini? Okey, sekarang ni kita open soalan lah. Sebelum kita habis ni, kita open soalan. Ada yang nak bertanya soalan ataupun apa yang nak sharing, boleh komen saja, just komen. Sementara tu saya akan bagi file ni kepada you all. Okey. Saya akan hantar kepada tim Sifubat dan juga dalam grup High Circle Saya bagi dalam format Word. Okey, ada persoalan? Oh, tak boleh nak bagi lagi ni. Recording juga boleh dapat. Okey, recording juga boleh dapat. Nanti kita bagi Anis. Kalau boleh siap ni terus bagi je. Tak payah nak edit-edit. Bagi je. Boleh ke Anis? Maksudnya suruh tim kita rush. Lepas tu terus bagi je. Dan maklumkan kat saya juga supaya saya boleh bagi dekat grup. Dan masukkan dekat YouTube. Maksudnya ini adalah sesi sharing 1 Mei. Letak tarikhnya. Topik dia AI launch. Buat macam tu.
letak siri tu. Siri 1 Mei, siri 1 Mei. Ha. Siri 2 Mei ataupun letak dia punya tarikh juga. Okey, sebelum kita habis, ada persoalan? Kita open pada soalan. 5 minit. 5 minit. Siapa ada persoalan? Untuk file ni, saya bagi kemudian ya. Saya bagi dekat grup iCircle. Nanti tim saya pun akan bagi. Okey. Okey, saya jawab soalan Afif ya. Afif dia tanya, yang tadi tu dia kempen untuk sebulan kan Sifu. Kalau saya nak plan untuk 3-4 bulan secara continuously, secara selama sebulan, boleh apply juga ke untuk event yang berbeza-beza? Macam next weeks apa, Raya Haji apa, hari. Okey, ini satu pesanan lah ya. Biasa launching ni kita fokus satu je sebulan. Paling banyak pun satu je sebulan. Cuma bila dia ada macam-macam kan, kita buat dia menjadi sub launching. Maksudnya kempen besar launchingnya satu, tapi dia ada sub dia. Contohnya, sub tu dia tak jadi launching kempen besar tau. Dia menjadi promotion contohnya. Dia menjadi promotion yang menjadi salah satu event dalam launching besar kita tu. Kalau tidak, kita nak buat 4, complicated. Kita terpaksa pisahkan tim. Faham tak maksud saya, Afif? Afif dari tim mana? Nak buat tu boleh, tapi tidak digalakkan, takut tim kita tak sempat ataupun terkejar-kejar. Tapi macam geng fashion kan, geng fashion. Contoh geng fashion. Dia nak buat launching. So, satu design, satu launching. Macam geng fashion, dia memang memerlukan launching tu berterusan. Jadi satu cara apa yang kita buat adalah kita boleh buat asing. Kita buat asing. Prospecting, seeding, cuma dia akan ada hari yang bertindan. Contohnya kita launching baju tu pada 1 bulan 6. Katakan 1 bulan 6 kita launching. Okay. Yang mana kita target 3 hari mesti habis. So, pada hari ketiga dah launching yang design pertama tu, dia terus masuk seeding. Dia terus masuk seeding. Seeding untuk design kedua pula. Prospecting tu dia bersambungan je. Dia terus dia. Maksudnya kita kena modify. Kena modify. Biasanya geng fashion je buat macam tu. Kalau F&B, digalakkan fokus kepada satu campaign launching. Tapi boleh juga buat berasingan. Contoh satu launching dia adalah launching outlet baru. Ataupun Open Day Merdeka outlet kita. Okay? Selain pada itu juga, kita boleh buat launching menu baru. Mana nak pergi dulu? Contoh 2 launching dalam 1 bulan. 2 launching dalam 1 bulan. Mana kita nak mula dulu? Contohnya kita nak mula menu baru. Okay? Yang dekat cafe punya mungkin kita buat launching yang kedua. Maksudnya biar perkenalkan produk baru dulu dan diikuti launching Open Day kita punya cafe tu. Boleh buat macam tu. Cuma masa tu kena tentukan dan boleh cadangkan kepada sistem seafood launch ni juga, tanya dia, mana lebih baik option dia? Nak combine ataupun asing? Nak combine asing. Kalau combine macam mana? Kalau asing macam mana? Boleh tak Afif? Kalau kita buat macam tu, dia akan cuba sync-kan. Mungkin seeding dia combine ke, mungkin dia punya bus tu combine ke, ataupun dia berasingan. Jadi dia boleh cadangkan. Satu cara kita buat asing dulu. Launching 1, launching 2. Lepas tu kita tanya seafood launch, mana lebih baik? Kita launching secara asing ataupun combine? Dan kalau combine, bagaimana nak synckan dia punya timing tu? Boleh tak, Afif? Okay, yang lain? Yang lain ada soalan? Ambil peluang ya. Bos The High Circle suruh tim you all bertanya. Ambil peluang. Okay, Hidayah, Fast Q. Sifu, dalam 1 bulan kita buat 2 kempen pertama. 1 15 hari bulan, kempen kedua 15-31. Boleh.
Tak ada masalah. Sebenarnya launching ni nak buat sehari pun boleh. Launching ni nak buat sehari boleh. Cuma proses prospecting dia tu lama lah. Seminggu ke 2 minggu ke. Launching tu mungkin. Kita dah seeding dah ni. Seminggu 2 minggu. Tapi bila launching tu 1 hari je. Yang mana kita target capai target stok produk kita terjual tu. Saya pernah buat launching macam tu. Tak ada masalah. Okey. Dia sebenarnya yang pendek boleh adjust tu dekat launching tu. Launching. Maksudnya orang dah boleh dapatkan produk tu. Tapi proses sebelum tu prospecting, seeding, dia boleh lama. Tapi dalam masa sama kita jual lah dulu produk. Dalam masa sama seeding, prospecting. Okey. Adakah menjawab contoh launching day 1 tapi promo 15 bulan. Okey macam ni. Ini cadangan saya lah. Contohnya kita buat launching kempen Merdeka. Katakan Merdeka lah. Launching tu 1 bulan. Ataupun 2 bulan. 1 bulan, 2 bulan. Tapi dalam launching tu, kita buatlah promotion. Event and promotion. Launching Merdekanya sebulan. Tapi minggu pertama, kita ada promotion, dapat gift. Dapat gift. Launching tengah berjalan ni, tapi katakan 2-3 hari sebelum tu, kita cakap kita ada promotion khas sempena kempen launching ni, iaitu gift istimewa. Minggu depan pula, 2-3 hari sebelum. Contohnya, kita buat promotion lain pula. Dapat lucky draw. Tapi dalam kempen launching besar tu lagi. Minggu satu lagi, kita buat lagi promotion khas. Live. Bersama influencer, selebriti. Okey? Maksudnya, banyak orang dia salah faham dengan launching dengan promotion event. Apa yang you buat tu, contohnya Hidayah, promo tu, dia promotion dalam launching. So, dalam launching boleh buat beberapa aktiviti promotion, campaign promotion. Faham tak maksud saya? Macam filem lah sekarang ni filem. Kita bagi analogi contoh. Sekarang ni kita tengok filem kan. Filem apa yang sedang berlangsung atau yang paling top baru ni? Blood Brothers. So Blood Brothers, apa yang dia buat? Mula dia ada tayangan perdana yang mana dia jemput semua influencer orang-orang terkenal supaya dia dapat cipta buzz. Lepas tu, minggu pertama tayangan. Apa yang dia buat? Dia buatlah ada event. Event yang mana ada kontes, yang mana pelakon-pelakon utama ni turun dekat padang. Minggu kedua, dia turun pula dekat tour negeri. Itu event, ada promotion dia. Kemudian dia buat apa lagi? Jadi boleh buat event ataupun promotion dalam campaign launching. Tujuan dia untuk mencipta momentum. Momentum yang berterusan dalam launching tu. Okay, adakah menjawab persoalan? Jadi contohnya Hidayah, Fast Q, boleh type dalam launching tu, dalam fasa 4. Okey, dalam fasa 4, saya nak buat launching, saya nak wujudkan, saya punya launching adalah 4 minggu, contoh 4 minggu. Cuma untuk mencipta momentum yang berterusan, saya nak buat promotion campaign, iaitu lucky draw, bla bla bla. Dapat gift, bla bla, pada 2 hari saja. Pada tarikh sekian-sekian. Kemudian, apa? Lucky draw, mungkin ada gift. Tentukan, kita bagi cadangan kat dia, nanti kita tolong susun. Itu tujuannya untuk mencipta momentum. Dia tak boleh, kita buat launching, habis gimmick yang pertama saja, lepas tu terus dia menurun. Sebab kita tak ada event and ritual. Event and ritual tu dia akan membantu kita punya momentum tu. Bila dah launching, dia kena ada momentum. Supaya dia naik lagi. Naik lagi. Vibe dia naik. FOMO dia naik. Tu tujuan dia. Okey, menjawab soalan. Ada lagi yang nak tanya soalan? Okey, saya jawab Hafiz dari Miragol. Kalau kita nak pelbagaikan jenis promo untuk tak sama yang sebelum ni, kena update juga tak dalam template ni? Just type dekat ni. Type. Okey, type dekat ChatGPT tu. Type ChatGPT tu, okey, yang
dah selesai untuk promo event sebelum ni. Sekarang ni untuk sambungan launching, saya wujudkan promo baru begini, begini, begini. Ataupun you buat je file baru. Buat file baru, okay? You kena update lah. Masuk template yang saya bagi tu, you kena adjust lah. Faham tak? Ataupun, sekarang ni dalam launching yang sama, tapi promo dia berbeza. Promo dia berbeza. Contoh, promo 1, promo 2, promo 3. Promo 1 ni semasa launching minggu pertama. Promo 2, launching minggu kedua. You tulis info kat situ. Jadi dia tolong susun. Faham tak maksudnya? Paling senang, you masukkan saja dekat template yang saya sediakan tu. You mention promo 1 tarikhnya bila-bila ataupun waktu bila, situasi apa. Promo 2 bila. Promo 3 bila. Okay, dapat tak? Hafiz Miragol. Kalau kita tak ada idea, okay, aku tak tahulah aku nak buat promo-promo tambahan ni. Aku nak sale aku meningkat lagi supaya orang beli lebih lagi. Beritahu keinginan kita. Masalah kita. Sekarang ni customer beli RM2,000 je. Aku nak dia orang beli RM3,000, RM5,000. Kau tolong susun kempen promo dalam launching ni. Cakap macam tu kat dia. Okey, Nur Arfa. Macam kami fashion. Katakan kami nak launching 2 bulan sekali. Macam mana nak buat semua fasa tadi? Senang je. Contohlah, contoh kita cuba contohnya macam ni. You tulis dia dalam tu, okey, dalam launching ni ada 2 design akan dilancarkan. Cuma design tu saya target secara berperingkat. Secara berperingkat. Okey? Secara berperingkat. Jadi cuba cadangkan plan launching yang sesuai untuk saya. Okey, kita cuba saya cuba. Saya share screen, mana share screen saya? Okey. Share screen Mana AI saya tadi? Oh, saya dah terkeluar lah semua. Hilang dah. Tak boleh buka. Nanti, okey, tak apalah. Saya explain saja. Saya explain saja. Sebab ni dah last. Okey. Contoh 2 design. Dekat sini saya cadangkan. Contohnya, okey, design A, design B. Prospecting dia sama. Prospecting ni dia boleh buat dari awal sampailah habis launching tu, boleh berterusan. Beritahu, saya nak buat prospecting ni dari awal sampailah habis. Maksud time frame dia sampailah produk tu launching. Maksudnya bukan satu-satu. Bukan satu-satu. Maksudnya produk dah launch pun prospecting tu berjalan lagi. Dia cari lagi orang baru. Cari lagi orang baru. Contoh kita buat advertising ke, content ke. Okay. Cuma dekat sini dia akan beza dekat mana tau. Dia macam kita buat bertindih tau, bertindih. Okey, mula-mula launching design A. Okey. Design B pun ikut juga, tapi dia punya seeding dia tu dia kena tunggu produk yang pertama habis launching dulu. Salah satu kaedah, contohnya kita launching tu katakan sebenar kita target 1 bulan. Tapi kita target 3 hari awal produk design pertama tu dah launching ataupun 5 hari ke, kita terus sambung seeding produk kedua. Okey, nampaknya design pertama dah terjalan, mendapat sambutan ramai. Nantikan design kedua kami. Okey, teaser. Maksudnya dia terus jalan seeding untuk produk kedua. Tapi untuk produk pertama tu dia masih lagi launching fasa launching part 1. Launching part 1.
Apa buat dulu, tim Nok Arfa ada meeting dengan saya esok kan. Tak silap saya lah. Jadi bawa sekali nanti esok saya tunjukkan, validatekan. Maksudnya dia akan ada dua, tapi dia akan ada yang bertindih. Faham tak maksud saya? Geng Arfa, Nok Arfa, maksudnya kita tindihkan dia tu. Maksudnya dia akan benda yang ada yang berkongsi. Prospecting dia berkongsi. Produk satu, produk dua dia berkongsi. Prospecting dia. Seeding dia asing. Seeding dia asing kena launching produk pertama dulu. Walaupun dia launching tu katakan sebulan tapi 3-4 hari, 5 hari lepas tu boleh seeding pula produk kedua. Start dengan teaser 3-4 hari lepas tu launching pula produk kedua. Tapi produk pertama ni terus launching lagi. Jadi penutup dia mungkin sama. Penutup dia mungkin sama. Dan satu cara lagi, geng fashion biasanya dia launching based on collection. So dia launching tu bukan based on product collection. Collection istimewa merdeka. Nantikan kami punya koleksi. Seeding dia semua melibatkan semua produk tu. Tapi bila launching dia satu-satu. Mula-mula dia launching dulu design pertama. Lepas 5 hari dia launching design kedua. Itu lagi senang, lebih baik sebenarnya sebab dia tupang vibe yang sama. Dia adalah momentum. Maksudnya katakan sebulan launching, katakan ada 5 produk sekalipun. Minggu pertama produk 1, minggu kedua produk 2, minggu 3 produk 3. Tapi produk pertama ni dia tak tutup lagi jualan dia, dia teruskan sampai habis sebulan tu. Tapi produk kedua dah masuk dah minggu kedua, produk ketiga masuk minggu ketiga. Minggu terakhir combine semua sekali. Tak ada masalah. Ramai je alumni Sifubat yang fashion sebelum ni sampai 50 design launching sebulan pun ada. 50 design. Contoh projek raya kan, 50 design sebulan. Okey, Zafran dari Dira Spa. Sekarang ni 11.15. Okey, siapa yang nak keluar boleh keluar dah. Saya akan jawab soalan lebih kurang 2 soalan lagi. 11.30 pun saya terpaksa keluar dah. Okey, Zafran dia tanya, kalau kita nak buat promotion berkala, contohnya minggu gaji special 25 hingga 31, macam mana nak kekalkan momentum supaya customer sentiasa excited untuk beli? Okey. Hati-hati bila kita kuat buat promo harga special. Contoh dalam launching, apa yang berlaku orang hanya tunggu pada waktu promo special saja. Dan apa yang berlaku adalah launching kita dalam bahaya sebab orang tahu yang kita akan ada promo. Jadi satu cara, promo tu jangan buat dekat semua servis package kita. Servis tertentu saja. Orang akan tanya, bulan ni ada promo ni, jadi saya nak ambil lah walaupun saya dah ambil yang ni. Promo jangan bagi pelanggan boleh baca. Itu penting. Ni setiap masa buat promo, value kita pun jatuh. Orang dah ignore, dia dah tak istimewa dah. Tak ada reason dah. Contohnya kita ada banyak servis spa kan. Okey, facial ni. Okey, apa lagi? Salmon. Salmon bulan ni promo. Sempena launching kami ni, okey, kami menyediakan package promo untuk salmon bla 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 bla. Minggu depan lain pula. Ikan sardin pula. Servis facial ikan sardin pula. Lain pula. Jangan sama setiap bulan. Tapi dari segi sale, okey, orang berminat nak ambil package apa semua, kita nak bagi diskaun waktu dia ambil package, boleh. Kita promo servis ni, A. Package A. Okey, tiba dia berminat, kita upsell, ambil package B, C. Kalau ambil C ni dapat promo apa, diskaun apa, itu boleh. Itu sebagai upsell, bukan diwar-warkan. Bukan diwar-warkan. Okey, Zafran, adakah menjawab soalan? Okey, 2 soalan terakhir. 2 soalan terakhir. Ada 2 soalan terakhir. Silakan. Alright. Wahida dia tanya, poster layout pun boleh ya Sifu? Konten apa yang penting dalam poster? Jangan tanya saya. Tanya dalam AI tu. Dia ikut konsep lah. Macam you all tengok lah poster event kita ni robot. Launching AI. Okay. Launching AI ni kan. Video yang saya buat ni ikut tema konsep.
Yang penting clear konsep dulu, pergi dekat ChatGPT. Okey, bagi saya 5 idea. Jangan tanya saya. Saya pun tak boleh jawab. Tanya Encik AI kita. Seafood Launch boleh bantu. Nak poster tak erti pun tak apa. Tanya je dia. Okey, kita dah ada tema dari maklumat ni. Tolong bagi saya 5 idea. 5 idea tema design konsep berdasarkan ni. Lepas tu bagi prompt. Ambil prompt tu, masuk dekat apa tu? Image FX, dia tolong design kan. Dari situ kita dapatlah idea. Terus guna pun tak apa. Dari AI tu pula tukar video. Tak ada masalah. Video pula, kalau siapa guna Runway, dekat ChatGPT pun boleh ambil 2 gambar. Produk kita, model, padang pasir. Okey, tolong combine gambar ni menjadi satu poster, bla 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 bla. Dia tolong design kan. Dia tolong design kan. Sepatutnya tim media kita menjadi lebih laju lah dengan ada AI ni. Contoh you tengok kan background belakang saya ni kan. Saya buat poster ni. Okay, berapa minit saya buat poster ni? 5 minit je. 5 minit saja. Konsep yang penting. Idea tak ada masalah. Pergi dekat AI ChatGPT, minta bagi idea. Yang penting clear tema dia tu. Tema dia apa? Jadi dia akan bantu kita untuk sediakan poster, sediakan video teaser, trailer, semua boleh. Lain lagi dengan AI sekarang ni, you upload gambar you, produk you ke, model you ke, muka you sendiri ke, kemudian design kan guna AI. Tak perlu nak pergi photoshoot pun tak apa. Boleh faham setakat ni? Okey. Kalau faham, sila komen. Faham. Ada soalan yang terakhir? Mungkin minggu depan kita nak buat lagi. Kita nak buat lagi. Okey, minggu depan kalau kita bagi peluang dekat you all, saya akan buat setiap minggu. Cuma untuk founder-founder ataupun top management, saya akan buat juga sesi Zoom coaching. Zoom coaching supaya you dapat input-input semasa. Mungkin coaching tentang financial, coaching tu tentang branding, coaching nak lawan kompetitor. Jadi kita akan, tapi kalau untuk founder saya prefer buat malam lah supaya relax sikit. You dengar je pun tak apa. You dengar. Boleh tak? Tim pun boleh nak masuk kalau nak masuk malam-malam lah. Top-top leader. So untuk minggu depan saya cadang nak buat malam lah. Buat malam, waktunya saya prefer Khamis, Rabu ataupun Khamis lah. Kita akan buat sesi Zoom. Siapa yang free je, saya tak paksa. Okay? So founder-founder ataupun top management, leader-leader, okay ke tak okay? Kalau kita buat sesi group coaching, sejam 2 jam cukup lah. Usrah. Saya panggil Usrah. Saya ambil inspirasi daripada Datuk Haji. Usrah coaching. Sharing coaching. Sharing coaching. Okay, nanti kita buat insyaAllah. Saya nak buat aktiviti mingguan ya. Apa santai-santai, tak ada paksaan. Supaya kita boleh support you all ni berterusan. Tak adalah nak tunggu kelas ke. Jadi lambat. Dan untuk makluman you all juga, nanti saya akan bagi template tadi. Dalam grup High Circle, you tolong bagi dekat tim. Tim saya juga akan bagi dekat semua. So, saya rasa sampai di sini saja, tak nak mengganggu masa you all dah. So, semoga bermanfaat sesi pagi ini. Gunakan ilmu yang digunakan tu. Kalau ada sesiapa ada request ke apa semua, boleh sampaikan melalui founder boleh sampaikan kat saya supaya saya boleh upgrade lagi, memudahkan lagi you all dalam pembinaan kempen launching. Okey, sekian, terima kasih. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maju jaya. Assalamualaikum. Ambil gambar, ambil gambar. Ni saya nak tukar robot ni jadi muka saya pun boleh nanti ni. Sekarang ni semua cepat guna AI sahaja. Mungkin minggu depan kalau nak buat kelas AI, guna AI commercial. AI commercial. AI launching. Okey juga tu minggu depan. AI launching nak buat teaser apa semua kan. Boleh. Itu boleh consider. Okay, so nanti kita akan bagi template ni dan juga recording recording supaya you all boleh ulang kaji, tim you all boleh ulang kaji juga. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.